Kita rasa sebab hari yang penuh bermakna untuk anak-anak kita. Jam celik dah 3-2 minggu. Adam kata tadi kan, ada yang dah 6 tahun, ada yang 7 tahun di SKBT. Hari yang penuh bermakna untuk meraihkan perjalanan 6 atau 7 tahun anak-anak kita di sekolah ini, di SKBT. Dari seorang anak-anak kecil di prasekolah, yang kamu tengok adik-adik kamu di prasekolah sekarang ni, yang 5 tahun, yang mungkin ada 4 tahun, yang 6 tahun, ya, yang akan melangkah masuk ke tingkatan 1, meninggalkan tahun 6. Yang ini sepatutnya, dan saya yakin telah masuk ke alam persekolahan di sekolah menengah. Kamu ni sedikit lagi, 2 minggu saja lagi di sekolah menengah. Walaupun dalam tempoh bulan Julai hari itu, ya, cikgu-cikgu mungkin, dan saya pasti semua rakan-rakan cikgu dari prasekolah. Siapa yang prasekolah di sini kat sana? Ya, Najwan, orang ramai. Agak-agak cikgu, dia kan, agak ni Najwan bertambah comel. Najwan saya boleh gurau dengan dia, boleh melawak dengan dia, sebab dia tahu dia perangai saya. Saya mau pun tapi sayang kat dia. Dari dahulu dia di prasekolah malu apa. Abang Adam kita tadi pandai dah berucap. Bukan senang nak berucap di depan ni, di depan para tamu, depan kerajaan. Tapi bila kamu pegang mikrofon ni, tak tahulah apa nak jadi, kan? Yang sentiasa berubah, masa akan sentiasa bergerak. Kamu akan sentiasa melalui setiap masa ini dengan perubahan-perubahan. Dari prasekolah sampailah ke tahun 6, kamu akan melalui semua ini. Akan dibawa lagi ke tingkatan 1, ke sekolah menengah, ya. Kamu telah melalui macam-macam, yang Pak kata tadi, yang menangis, yang ketawa, yang sentiasa mentertawakan. Ada yang mentertawakan. Ada. Dia mentertawakan kawan dia, mentertawakan cikgu, ada tak? Ada, kan? Tapi tak apa. Itu saya rasa cikgu semua dah maafkan kamu. Walaupun kamu belum datang minta maaf pada cikgu-cikgu, asal-asalnya cikgu-cikgu semua berbesar hati memaafkan kamu. Sebab mereka tahu, cikgu-cikgu tahu bahawa kamu ni adalah anak-anak cikgu, ya. Bukan sekadar murid, tapi anak-anak cikgu. Okey? Kepada rakan-rakan guru SK Bukit Teh, yang telah memberikan tunjuk ajar yang tidak cikgu, saya semua cikgu lama, kecuali cikgu lah dengan cikgu Bakro, mungkin cikgu baru kot. Dia dah lama yang dah biarkan berikan satu tepukan kepada semua rakan guru saya, yang telah mendidik, mengajar kamu, mengasuh kamu. Bukan ada yang basuh biawak kamu pun, kan? Kemudian cikgu mengira kamu dapat balas sepenuhnya untuk pengorbanan yang tidak terhingga ini. Kepada telah menyediakan kamu ke sekolah Bukit Teh ini, ke sekolah kebangsaan Bukit Teh ini, yang memilih SK Bukit Teh ini sebagai satu sekolah untuk kamu belajar, mula belajar. Okey, tahniah saya ucapkan sekali lagi kepada semua. Berteduh harum mewangi bunga kemboja. Berjuanglah anak-anak dengan sungguh, jadilah insan berjaya suatu masa. Di tepi tasik burung berkicau, membawa harapan di pagi hari. Jika rindu sekolah yang kau tinggalkan jauh, ingatlah guru, ingatlah kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.